Penggunaan media sosial keterlaluan banyak mempengaruhi akhlak dan remaja moral masyarakat semakin pelajar sekolah disyaki menurut terlibat dalam pelanggaran Isu utama kemerosotan akhlak remaja dalam pendidikan kini tertumpu kepada masalah disiplin, macam hilangnya rasa hormat dan kesan negatif pada media sosial. Pertama, ponteng dan gadget, iaitu ketagihan terhadap peranti elektronik ini menyebabkan pelajar ni jadi malas dan mengabaikan tanggungjawab dia sebagai pelajar. Yang kedua, kehilangan rasa hormat. Pengaruh budaya yang negatif ni menyebabkan pelajar-pelajar ni jadi tak hormat ibu bapa dengan sikap yang biadab serta tidak patuh kepada perintah. Dan yang terakhir ialah pergaulan bebas. Akses sekarang terlalu bebas, jadi kandungan-kandungan yang tidak bermoral menyebabkan pergaulan tu jadi rosak, iaitu rosak pemikiran pelajar-pelajar. Sebagai seorang guru, peranan dalam menangani isu kemerosotan akhlak sangat penting kerana guru bukan sahaja sebagai penyampai ilmu tetapi juga sebagai pembimbing sahsiah dan juga contoh teladan. Antara langkah utama yang menjadi contoh teladan atau role model. Guru perlu menunjukkan akhlak yang baik seperti bersikap sabar, berdisiplin, bertanggungjawab dan beradab kerana pelajar belajar melalui pemerhatian dan juga peniruan. Selain itu, bimbingan dan juga kaunseling perlu diperkasakan bagi membantu pelajar mengenal pasti punca masalah seperti tekanan emosi, ketagihan gadget atau pengaruh rakan sebaya. Kaunseling individu dan kelompok dapat membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik. Seterusnya, bagi menangani kemerosotan akhlak pelajar, program pembangunan sahsiah seperti kem kerohanian, mentor-menti, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat dapat membentuk disiplin, empati dan keyakinan diri pelajar. Dan akhir sekali, bagi meningkatkan keyakinan dan kerohanian pelajar, pendidikan karakter perlu diterapkan serta konsisten dan dalam semua mata pelajaran dan aktiviti sekolah agar nilai murni dapat diamalkan dalam kehidupan seharian pelajar. Nilai murni untuk menangani isu ini adalah yang pertama, nilai tanggungjawab dan amanah. Pelajar perlu sedar bahawa menuntut ilmu itu adalah suatu tanggungjawab daripada Allah, ibu bapa dan masyarakat. Nilai yang kedua adalah nilai hormat dan taat kepada ibu bapa serta guru. Mereka perlu nilai ini perlu dipupuk bagi melahirkan pelajar yang beradab, menerima nasihat dan menghormati guru. Nilai ini juga membawa kepada keberkatan ilmu. Akhir sekali, nilai menjaga maruah dan kesucian diri atau iffah amat penting dalam menangani isu pergaulan bebas dan pendedahan kepada bahan lucah. Pelajar yang memahami batas pergaulan akan lebih berhati-hati dalam penggunaan gadget dan media sosial. Secara keseluruhannya, isu kemerosotan akhlak remaja perlu ditangani secara menyeluruh melalui peranan guru, sokongan ibu bapa dan penerapan nilai-nilai Islam agar dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan seimbang. One is the loneliest number that you'll ever do.